Agen buntut ngan agen cip musuh Tuhan. Boh serta boh 50 ngan pisaban. Tuhan muda pungongan cip uro malam. Harkat cula calau abih kenan butoi hana salah. Butoi hana salah. Agen cip uro duda baru kemah. Butoi hana salah. Butoi hana salah. Agensi urang duda baru ke mahmah. Urang silon yang Tuhan muliakan. Yang mudah-mudahan ini kepunya ke hana siapa? Di kampungnya hana siapa? Hana kan? Hana siapa? Toke kena. Yang pertama takwa wakil sedekah jari dan jadi baik. Sebenar ditanya bukan hana pe. Pakan urang hana gejak wajib na penghalang putra penghalang kriya. Tak betul kriya tak betul. Taboh rumah na limang boh hendak na lagi dulu. Hana kriya tak kai. Hana betul kriya dia urang mau contoh puraga. Bagaimana kai lu agak ambil. Rata-rata gaji diurokan tertuh. Tertuh 6 euro 6 ribu. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 6 euro 6 ribu. Waktu kerja Jumat pun pada wujud. Sibet wai be. Yang cilok-cilok 2 ribu dah celeng. Orang Jumatnya berkun. Lewat celeng cilok 2 ribu. Ya Allah. Pakai Dubai muka long ya Allah. 6 euro 6 ribu wai be. Hai temku mensedekahkan berikhlas. Tak pernah ikhlas alih murti dah apa. Ya ikhlas dah si be wai be si be wai be. Lo tu pun nak sedekah pada yatimnya. Ila kek pun kan ya. Ya Allah coba kek pun lo. Memberi berkah yatim boleh kek pun. Duk nak sedekah yatim sabar dengan yum ubat yang stop. Ayah dah berkit. Aku nyokri dah aku. Kadang-kadang orang Jumat. Dia berbuat Jumat, ada dalam Jumat. Kan dia celeng itu lah tidak celeng. Tidak bukan dosa apa ketumpahnya dah terbuka bagian. Tapi alhamdulillah kampungnya hana ada bukti hana krednya ubinnya balik buina acara. Ini tanda hana kred. Hana kred. Dengar dah. Pertama orang silon yang Tuhan muliakan. Yang pertama takwa wakil sedekah jari. Yang kedua takwa wakil ilmu bermanfaat. Hai tungku. Tapi nak boleh pegah ilmu manfaat. Tapi dong hai temu pom dong. Kiban tu tu ilmu manfaat. Kau ilmu yang pula. Dengar kan. Ibnu Al-Fa'ilah pegah lagi kitab Tanwir makna hakikat ilmu manfaat. Innamal muradu bihi ilmu nafi' alladhi tuqarinul khasyah wa tatfilhul makhafah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin nak ilmu semakin ya dekat Allah, semakin nak ilmu semakin taat ke Allah. Hati bayangkan dia, ilmu ya Allah semakin kujak sekulah semakin ya berlawan. Artinya lemah. Tapi tidak, ilmu bermanfaat ada bak daya-daya dan bak majlis tak. Yang kejip mak penting tak buat abu, penting tak buat. Urina nguragam lebih berat, penting uragam tak buat. Karena tanggung jawab lah kau, jaga perumah, jaga anak, bapun lah kau. Oh nak kira uragam mengumpul ilmu, ini tahu. Uragam mengumpul ilmu agama sampai tetes darah terakhir halangan perumah mumpung. Nak tahu dia lah kau nak berjaya lah. Hai nak dia yang masuk lagi. Hai nak kamu kabeh halangan dia. Ya Allah ayah bunuh sang hotel tak orang ibang tengah ibu sang lu pertan abih halangan. Gata abih halangan mantang lawat asa walau hanya takbiratul ihram leh nyani bang murid sama dengan gata abih halangan dalam wate asa. Nyani gata hai permulu asa wajib sembahyang luhu wajib qada. Temannya kai bang murid budak zaman nawa lihat sama nawa tak kemayang murid tak kawa asa tak kada lahu lu tanya ni seot beraya dengar lakon selama ni kawin nak tahu pernah truk kanan tiga tu selama ni kawin nak tahu pernah truk kanan
Cok lah kau. Awin mu tu dia dapat kaji. Kita mudah rumah kita pergi ke yang tu tidak. Padahal ngak. Nyo hai. Wajib purno. Nyan purmo pakai bacarai pakai lukum hot dedek ada kena. Nyan lukum salah pakai. Nyan kamunan ku suci ingat nyan kamunan ku suci ukut. Mano junub yang betul lagi nyo. Kah tumbun beripik-ripik no tubuh yang benar no. Nyo hai. Sebab orang tumbun beda orang tiga orang juga play dia betul. Yep. Ada aku tanya doa. Nak keluar kena tahu betul tak? Allah, tapi muka bina mana? Mumpung, nak pernah ya kau. Nyo cara arah boleh mana? Nyo ukur muluhnya atik tengah kakrek darah pada rohnya. Mumpung, ya kan? Formo. Benar. Yang kerja wajib murno ilmu agama. Yang kerja kena waktu menikah. Nyo sonan lompali pak. Kalau anak dong. Oh berarti baliknya sonan Helmi pak. Boga. Nyo sonan Anawa. Pak kampung kambu. Gatanya Anawa. Si arti lo menikah hanya kerja. Ayah Anawa mesti menikah kerja. Ya. Nyo gata terhadap gata Anawa wajib dua buah nafkah. Yang pertama nafkah lahir, kuah berat, kuah bawang, kuah japli. God, pak. Ule ngok. Yang kedua, arti kata wajib nafkah batin sakit. Dipikir nafkah batin. Hakikat nafkah batin bagi dua. Yang wajib tak kata purno ilmu agama. Karena tugaslah kau jaga purmo, pak pun rak, tapi lelah kornya gupuo tunggu neraka rumah. Nyan pensi tunggu neraka, hanya penting dengar lebah. Saboh be tujuh puluh ribu, dua boh be setuh, 40 ribu, nungcok, pengen nyeblong kot, gupuo ke purmo, dagu le purmo, ipajoh le purmo, ipajoh le anu, ipajoh le rawan. Sebahagian ipajoh le rawannya dan tubuh don je ke darah. Je ke mani, je ke tuliung, je ke atau nyan yang je ke maninya, ni mudah nak hubungan dengan permohon. Pandai mani bacip no. Hamil permoh, kurang boleh lahir puan. Tajuk tersebut kau peri dah abe dengan rembang boleh cip dah boleh. Bahaya tu. Yang kerja orang tenan nak ajuk dia hai itu nak mikir bakal anaknya ai lah. Pandai peng jamun. Lah hamil mak ai pandai peng. Ni puak. Mak hamil nak pernah ya cok uriak kau berapa? Pengaruh tu. Kullu lahmin nawata harafan naru aulabe tabu atawa jin ataharu tahu dalam surga hani neraka ni. Ada tingu. Ada neraka he aja beli wow ni. Bayar. Ana mom. Okey nama. Ya. Ya, ni munan wala basot. Yang kedua takwa kata ilmu manfaat. Yang ketiga dalam kampung budaya buatnya. Dua saja. No. Nak hudek buat dalam kampung alhamdulillah nak tokoh nak berdum bingung tak nak buat. Ni dia bukannya budaya. Malamnya yang terakhir dakwah Purwa dah. Makan. Betul. Aku makan cerah aku. Pegat peraturan kampung teken tisi ilmu tuhaput perangkat kampung teken mandung bagaimana cara mengatasi kampung bugot. Sabah konsep yang Nabi pegang. Bil ilmi hayatul Islam. Dengan berislam akan hidup di kampung kampungnya akan jaya Islam iakan dengan ber. Pegang mereka puas jenis yang menang lompur ke kampung belakang. Hanggap kampung iakan dengan ber. Menang cara nak hidup berpegat peraturan. Orangnya urung-urungnya kabeh kereh-kereh tu. Tanya nak kekuasaan lo tokoh dalam kampung. Nyo mihana diikuti lagi lo pegat lo putron. Pegat peraturan. Peraturan yang pertama urut tuha, kedua akan yang muda, kelihatan kanin SMP, SMA. Kalian urut tuha anak kakak lah kampung serta mempelu sama dengan kepala keluarga serta mempelu raw. Yang kaget offer 10 raw. Kamu dengar. Tinggal serta 20, yang sakit 20, tinggal serta
tertuh wajib nanan dalam absen. Yang hana jak buat ke boa, yang mana ke prebut hana lekai ding boa. Minggu ke prela boa, lega minggu mutai tai a dalam agenda undang-undang peraturan desa, lega mutai tai a benda pagsi 2 kakak 2 kilo jak baru mau dah ya. Assalamualaikum. Kau salam pagsi. Puna bekat. Yang 4 kakak 2 kilo cipta boleh. Irana nak prebut lega, ya Allah, oh punya hai pagsi. Ulah doh. Kaliaga dah prebut nyo pagsi. Nyo muklan dah prebut lega, nyo longjak lagi peraturan. Nyo dia pujak kupingat malam Jumaat uke mantan kapre, long kesik dan bina perangkat long jajaran kampung lepas tangan dengan kehidupan datang. Kecuali mati dia semuyup habis hutang. Jak baru dengan anak pernikahan anak kita itu baru prera baru friend baru jak berumah sama dia baik pakat kamu ada kalau cipukan. Yang kedua peraturan anak muda anak muda yang kampung memplong mali memplong wajib jak berkecuali anak mudanya itu apabila anak jak ber mandung kerana boikot anak muda anak jak ber bagaimana boikot aktivitas di baik perumun pekerja intan itu di baik aja tidak kalau ikut ni ngerti bukan. Alina di rumah pesta, tenda, gangrawat, pinggan, tekutau, ihagrawat. Itu lepas dia, itu lepas dia. Yang benar pegawai. Yang kelihatan pegawai kerana SMP SMA. Orang yang mak lo tanya mbak don yang cuma jak buat kertaknya orang itu. SMP SMA naik buat lah. Nak sama lagi jamun kinang jak lo sawak ada kuat jak buat nah lah. Mana ada itu? Yang kedua dia pegang peraturan kampung. Kiban cara ada ni SMP dan dayah yang dalam kampung maju. Kiban cara tak pegang kanun kampung. SMP dan wajib. Bak dayah. Wa bunga jak sekolah. Support buat lau walau dengan bunga. InsyaAllah dayah dalam kampung maju. Generasi selamat. Nyo letak tanda habalu. Menyatakan akan lo pegahnya. Hanya tempoh buat. Dibanti kaijak haijak hitlong tol kuke yang perlah kampung yang poh lama kanggok anak Aceh itu sendiri cangkan baik-baik. Apa kan? Tunggu. Beda mak dan beda mun. Iranya beda gahile anak nak jaga tepuk kedua yang jaga ni. Tapi dengan nak peraturan kampung i rumah tak jaga kedua tu hidup uluar rumah i jaga dia urung gam. Ia gok dijaga anak tanya, anak tanya jaga anak gok. Saleh tegur menegur. Lo tengok tak jamun mak ubud dong. Anak ni dino beda dengan anak jamun. Ilo maknya gelah kai tempe ka pura-pura pi rokok ni mun. Deng pak kecil ilo regam rokok tutung jarau. Ya long, aku pegang bapak ayah. Anak ni lo naya tu pak kecil lah. Kuikun pak kecil dikeh dah, pak kecil dah kekeh lah. Jamun lawa tu pula dari merdu pawa 2 kilo ke tapak lawa tu pula. Pak na mak pelanggot long wi kucok kudung long lawa yang bukan paling mutra paling. Iho lega ho mu pluang ya mu. Ati ho no mi lo. Hoi, buka. Ibu tahu. Hai. Bukan ron. Nak buka lampu maror. Baiklah habalungnya bukan? Nya generasi. Mantap biarkan generasi lagi. Yang kecil ditanya yang kahai-hainya, ditanya tokoh-tokohnya. Jangan menonton kehancuran terhadap generasi. Baik, pegang hotel udah tu pinggir kampung tanya bro, caca. Anda mudah kali pegang tan. Ada pegang cikir dia. Itu ada di udah wala kan tau. Aduh ke hede nama ni. Ya benar, baik tak pegang dulu, atak dulu, pakat pegang di bazar. Duk dari kopinya di bazar dah fikir awaknya bidak apa. Oh pengen awaknya tajak ber guna kopi, bloy kopi. Benar ni. Yang baik dia punya tengok ber bagi cik ada rumah lah. Baiknya edit dia ni. Kalau apa orang kena pasti di benar ni mak. Lo ngempoi bawa per tometel laut rumah tu. Mamnya kena lo jamu urun benda pasti benda gede kan kloplit thon orang. Muka dia mah hebat ternak. Kamu aku dah ukur dia hal buah. Hari mata kamu buli dekat tengok. Nya si pegak peraturan hai mak. Nekalan mak lam kampungnya generasi agama syiar be betul bukan? Jamun ratam lafah ratam masjid malam Jumaat pusu. Su idala. Dan ya Allah Rabbi. Tak kalau lafah beladi. Ar-Rahmanu jalla jalla nur
tadi. Sayyiduna Ahmad sallallahu alaihi wasallam sayyiduna. Dah jadi. Betul kan? Anak muda-muda itu bila saya nonton bola, hidup buat puk-puk dalam kampung begitu ibu gigi tahu masjid, gigi tahu melata item adanmu. Malah ibu selalu dandang terus rukui. Ya Rabbana, ya Rabbana, taqabbal doa-ana. Pokoknya dandang terus rukui ibu item. Pokoknya di seorang kampung-kampung melata hampa. Oh gila. Melata kampung tolong seorang jujur. Jangan ada pembohongan antara kita. Di kampung-kampungnya yang ada runtuhan apa enggak? Berbuat. Mat semangat kampung. Yang latah dengan cetun kita cek lekang cek. Berkata ya Allah Rabbi tantang rupa tiang ni. Ya bagus Rabbi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya jagat. Jadi jubah subuh jagat. Jangan tengok ke gunung. As-salatu khairum minan nar. Coba anak muda jadi muadzin mana Tuhan? Mobil mana muda azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana? Awak merdu. Luhur illa ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah. Tubuh huruf tengok irama lebih tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak tawa di mangboh padiang. Urang sampai melasah jaga Tuhan. Suari tiaw. Anak muda itu mantap lang terawih cukup mangat ni anak muda dan anak muda imum bini muda mantap semangat luar biasa. As-salatu tarawih rahimakumullah. Ikut la ilaha illallah. Ma. Rakaat kedua. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Mantap. Ya dong imum doa bini doa. As-salatu tarawih rahimakumullah. Subhan. Ada muda ada yang terawih pula lagi yang berkata ya Allah Rabbi orang-orang muda itu yang lagi yang ni yang terlalu yang di apa ya yang tu kan ada timang lagi anak muda ada yang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai waladhalin. Jauh-jauh kawan. Bit-bit lampu bayarnya jauh-jauh. Wate amin raya tu ikut Tuhan. Anak muda kuimu raya tu. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Ikut amin. Mungkin makmum raya tu ngimum lembek. Allahu Akbar. Wate amin. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Ikut andai saja nak kitab dia dan ibu urusyo sana cahnya pun. Beliau dia dan ibu urusyo insya-Allah wa ta'amin mandusyo. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Amin. Nyok gara-gara munok pengen tadi di generasi kita yo. Generasi yang jiddan imam agama Allah. Yang kecil sangat bahaya orang tua jikalau mengatakan aku berhasil mendidik anakku. Si abang sudah jadi polisi, si kakak jadi PNS. Yang sangat keliru dan bahasa paling bangai. Duduklah kedai kopi, alhamdulillah.
senang tak kalau si Pak baru lewat Pak Tentera. Bangai nampak bah. Yang bangga katanya alhamdulillah anak lo kata dia baik perbah mari. Alhamdulillah anak lo ngelakoi tinku. Ya, kuput bangga-banggakan atas dunia mihana atas akhirat. Urusi lun yang Tuhan muliakan. Mulia-mulian sangat penting ilmu agama. Negara dalam kampung-kampung jikalau dakwah yang kena untuk panggung, baiknya protokol, baiknya yang berlaut, baiknya yang berquran, baik kata sambutan, nyaung dayah betul. Ada mereka S2 je tu. Helmi najak kuliah bailah terus itu. Bahkan hana seni ulun jakut nak seni kamu dayah malam Jumaat malam bebas. Gupu pernah. Ya na yang selalu, na yang yum lagu, na yang model untuk teater orangnya. Yang seni pernah dayah. Kamu dayah dikir seni. Dengan nak seni hidup jadi indah, dengan ilmu hidup jadi mulia. Ramai-ramai enam duri. Padang rumput. Barifinya ramai-ramai punya kalan je lagu. Kalau rup-rup hey lari pagi, tua muda semua lari pagi untuk bina jasmani. Jadi ramai-ramai ya rumput kamu. Pak nak ditang. Kalau rumput kau bisa je lagu. Jangan ditebang. Jangan ditebang itu pisang orang. Jangan ditebang. Jangan ditebang itu pisang orang. Banyak orang mengatakan cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal jangan ditebak. Yang nak pegang lampung, kau jangan tebak. Yang dulu mudah-mudah pentingnya ilmu agama. Yang kedua tapu wakra ilmu manfaatnya tulku raya pahala jabut. Ni mudah nak buat. Goreng katanya yang mulia kamu buat. Irana kamu belah. Goreng kamu buat saya orang kitab orang kamu belah apa orang buat. Goreng bismillahirrahmanirrahim babut taharah. Irana kamu beriu. Pajan kerja sallallahu ya Allah kawan. Ikan ni yang bawa dia. Orang tengok orang tengok kapan fala. Dua bak majlis walau hana bak kitab, hanan tumulai, hanan tumanyang tengok khairun min ayu salliya alfa rakaatin. Lebih baik fala di peraturan sunat lebih rakaat. Yang jadi gorengnya mana ada goreng naur tengok dan tengok. Banyak wah mah ngadol betul. Tengok. Kekemaan aku tengok. Lepas Kubantu ya sini awak bijak anda. Kerja boleh ada tengok pahala dari urusan duk di negara. Ibarat tengok rumah buat tengok boleh. Ni tamah betul tu boleh. Nak buat tengok minggu ke lebar dai. Dari tak pahala ada buat. Jadi bukan dalam riwayat lain. Di mana kata ijak majlis ilmu. Kaban lagi yang itak seribu bawah jenazah. Kaban lagi yang kunjung seribu bawah orang sakit. Lu tanya Mbak Dron, lu kunjung seribu bawah orang sakit. Baru sadung pahala jabut guna kunjung seribu bawah orang sakit. Lu kunjung. Jadi lu kunjung, lu sedekah. Pada ngubut kira 20 ri, seribu bawah 20 ju. Jabut nak payah bapai 20 juta. Pada nanti, wai baik. Yang kelam goreng tanya ngurus dekat kat kelahi. Nya ikhlas kok orang ikhlas. Sebab dari jaga dari tu dia tidak kena kan mi Honda ke boleh pulang. Maknanya nak dia pun batai berbun bang. Lo kalau tanya mana nak punya dengan tepuk-tepuk dor dia macam oh nah. Ana batai satu le mudah dia, satu le mudah dia. Hak lahir dia ikut dia promo ayah nak dan le dor nak bek dong adan. Saya kanan gurei. Gurei lam-lam memang. Urai, okon, tinyak lo lah hei, alah puluh tangkai ada kah? Tidak, urai, tuan tak lumayan dah ya. Tinyak lo lah hei nadam dia, maka lo nadam keberkah. Atil ulang 5 meter tu kalau ni, kekubah cecok-cecok, gak awal ke mana-mana dia ada. Lihat gagal negore hidup tinyak udang kena, alhamdulillah ya Allah. Biar mana lo mulai tu. Ku, ada apa lagi jengku? Dari dia pada kuah dia.
Sehingga jok sinyak bak mak sekali gure puna ada mana dia gure kagak tu nak kedi mudah piyah namanya muat jodohku terima kasih Allah yang balas. Padahal tak putan. Allah yang balas. Tak buat dia bilang orang ni Allah yang balas. Buat kenal dia Allah yang balas dia bilang itu. Yang bang dia cakap jok yang belum boleh buka ai mau boleh. Benar ni punai buka baju. Benar si meninggal mak ke semana orang kuimu nak gaji kita mah macam dia. Mengarai alu duk ngomong dia. Kalau nak ngampung kuimu nak ayu melimang. Nak gaji kuimu si bulan baduk jor dia. Yang nak gaji kecil dia ada kecil gaji dia. Kau kuimu gaji juta dia. Dia kuimu juta diberi dia orang baduk. Gaji kawan. Yang cukarnya yang sakitnya dia pegang macam tu. Orang puan ada kuimu nak beri, kuimu nak beri. Benar lo kalau tidak. Orangnya tanya kata apa yang kuimu kena gaji, kata tugas hai. Tugas kuimu tu ada tak? Nyokot tu kuimu kadang-kadang buat muka. Si orang lah buat muka, ler tu, bak si orangnya. Jengku baik muka, dia abah tunangan lu benda. Dari berdua benda Aceh kan mengajar support tahu. Jok penceh mampu le. Belum macam tu. Boyong kau macam tu. Boyong kau macam tu. Dia mana buat lah, kau pun nak buat ah. Buat lah boleh. Boyong macam nampung. Nanti gondang rumah kita dia. Sedekah kau mungkin macam tu. Sedekah tulang ada. Dolek. Hai kan pegah sedekah. Kan pegah naik kena menghargai orang lain. Ijuk kubah buat tidak bang dia. Mumpung macam tu. Ya, dia mana wala batat urusi lo dalam tuan muliakan. Jadi itu. Jangan keran kan? Banyak keran mending atau. Mele aku malam lah yo. Oh, yang bet nak tengok. Hai masuk dong yang lain mana? Dia letih lah ya. Mak urusi lo yang tuan muliakan. Wajib menawa ilmiah. Heboh ilmiah tauhid, ilmiah fiqh, ilmiah tasawuf. Ilmiah tauhid untuk kategori Allah. Kepegah oleh ulama wai tauhid ibarat tanah, fiqh ibarat tanaman, tasawuf ibarat pagar. Lengkap heboh ilmiah kamantap udik. Kupun na tanah dengan pagar dan tanaman. Orangnya dengan sibuk-sibuk minta tanah dengan pagar. Yang nak tanah dengan pagar, kerja. Kebangkit benar tanah, benar tanaman, benar apa? Ilmu tauhidnya dia tanya mak pada tauhid betul. Sifat yang wajib Allah pada mak. Yang wajib itu dua sifat kamal Allah itu tak terhingga. Yang wajib itu 20. Yang pertama ni ni ahlu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudara iradah. Wujud pertama ada tahu ada Allah, ada Allah sama dengan bahasa Aceh na Allah dengan natanya na apa? Kakak dulu. Wujud artinya ada. Na Allah. Lo tanya na Allah dengan natanya na sama. Makanya wujud bagi dua. Ada wujud lidat, ada wujud lijat. Wujud lidatnya dengan wujud Allah. Bak wujud lidat hanya itu hanya. Menyebab wujud lil ijad wujud masih wallah na idu hana nyo tanya na idu ha nak mufhum lo contoh lahir tahun 80 tahun 70 na mari tauhid nambung ada tanya lahir tahun 8 segala tahun 80 kan tahun 70 tahun 70 na ya sama dengan bak ditanya na idu ha bak Allah na idu hana nyatanya wujud lidat. Nah, kalau form wujud lidat hana idu hana, wujud lidat na idu ha, duduk barunya. Oh, watekana kagada ha, ba Allah na hana cik na. Form, ini bagus kembali. Lo cara mudah.
Yang kedua, penting ilmu fiqh nak sah ibadah. Bangkat sah sembahyang akhlak akan fungsinya salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Realita adalah palang orangnya. Sembahyangnya akan mutra tadi. Sembahyangnya lakok bayang. Sembahyangnya permohonan hanset permohon import permohon. Sembahyangnya tidak banyak lakon dia jadi mat jak tidak berado pada kuat berado. Ayah pun tidak berado. Ya Allah mutukar. Mungkin mutukar tuan dia berado. Mau budak begitu ini. Tapi yang buat dia orang. Itanya mak dalam sembahyang rakaat halo deh. Sembahyang rakaat itu. Tawina. Iku peminat dari kita telepon. Kanan ada. Allahu Akbar. Nah, lokom adalah tu. Ya Allah peminat. Ya sembahyang. Ya lokom. Kamu elak. Allahu Akbar. Ya Allah, dumna maju naga ya kau manggai. Padruku Allahu Akbar. Odu kenu pak patikai. Dan bayang lokai. Tak sujud. Allahu Akbar. Yang punya punggung kolor boleh okey. Dan bayang lokai itu. Pakar han gedung sembahyang oleh Allah gara-gara hana ilmu agama lo mudah bukti tanda penting. Kalau segala tak sembahyang tak umum tak tung ia sembah. Segala tung sembahyang tak umum tu. Orang agam dia rina dengan orang agam dia. Orang agam sok luar buyu. Kedari luar mak bapu. Mana orang mana kena hek dia butuh dulu. Bola putih hok bola tu be. Druming bai. Dia umat. Tu dia sedang takut dia mulai pai dan diri. Tak tahu hong bong. Maka bersih sanjau dek kerana dah. Tri ko. Kina tembok hoi bala. Ujung lu. Ni ujung pai darah ujung lu. Mudah sembahyang betul. Yang kedua. Tempat tu ia bak masjid, bak melasah datang dah. Lehikat batal di khatam lu alian bintik hidup kerang kanya mana? Atau mana tu langgungnya. Kanya mana? Antara tanya dengan bintik kerang jauh betul dengan batanya ni di bandara. Kinuhan kaput tak di bandara sikit tak. Tanah huwa tanya bak ke handro. Ujung-ujung tu menjadi tampang ni. Cerem. Man dia tampang benar sembahyang sah dah. Dia tanya orang tu ia tinggal. Mata ku pakai orang tinggal urina sikang tinggal. Urina dung tinggal su lagi urut terhukar. Mudah-mudah. Dia tinggal putra tu ku fadilah tinggal dengan kenal. Tanya tu ia dia berhem. Wajah tak tinggal buruk nak tarik. Hanya betul uragam cinta ia tak gerah itu. Yang pertama lalu dalam wajib bulut tu dalam panik. Nak tetesan ia dua netre atau leher netre dalam saluran pembuangan ia. Dengan taduk tak gerhem buruk nak tarik. Wajib tak gerhem buruk nak tak putar macam top buruk nak. Idorok ia yang terbiar luar baru darah. Yang menang kan sejak lepeh-peh juga. Yang lagi yang lalu. Allah. Pegah dia alhamdulillah kau pucuk sembahyang. Tiada baru deh. Dipun kon tanpa. Yang ketiga yang sembahyang pucuknya berhira nan suatu lain. Ya urina, ya Allah berakon hantam dengan lebonyo kemudian lupa pucuk sembahyang. Cik periksa dia. Pada cik ka di ulung di peno. Bayang tu. Iblis punya kehanafah dia boleh ikut oi. Ya kena di hotel tu. Ya boleh. Yang dia ada bayang ada. Jika tambah langsung sembahyang. Salah tambah rukun wuduk membasuhmu yang keken muka, bakasan muka ikimuh sampai baka kata gini belaunya sampai belaunya muka. Apabila muka hana bulut walau sipade hansahlah muka. Masuk puna hana bulut kata pung ia pun hana bulut. Contoh. Urina yang naik kampung kampung intan itu baru kata lok semua ni. Tapi darah baru. Terus ulang tupak tu karena darah baru tu tumpah dua dia tu. Ke ibu-ibu nak sembahyang lagi.
Kalau nak ada budak sembahyang, watak kena tu sembahyang tinggal ke ya Allah. Tua long balik. Tiba jarak litnya kanan baik ada. Watak ketung sembahyang sampai bibi kau. Bibi nak bulut. Bibi naruh lah wajah. Mia bibi hana bulut hantarlah muka. Karena bibir tergolong dalam zahir wajah. Bibi hana bulut hantarlah muka. Hantarlah muka. Hantar tu sembahyang. Hantar tu sembahyang. Sah sembahyang. Dia corak-corak sembahyang ada yang. Jadi dia bukan ada yang kaya berpaham bro. Dia paham bro akal sembahyang itu. Ada yang tambah sembahyang. Rukun sembahyang ada bro. Nak rukun sembahyang bro. Abang berdua rukun sembahyang. Leblah. Kemudian. Ni. Sudah ada? Sudah ada dia. Pertama ni dua berdiri. Kubi pada Fatihah rukuk 5 6 i'tidal 7 sujud 8 tadu antara 2 duk si kurung tahiyat akhir 10 asih tahiyat baca 11 selawat 12 salim 11 tuma Turutip benar Rukun hebdah ma'a Gebagilah Yang fun lagi Lom calitra Yang fun kalbi Kedua kauli Kelayat tuma Baru Fa'li Yang hek memang baca rukun kauli Mazhab syafi'i Syarat baca rukun kauli Buduh dengar berdawa Padumah mak rukun kauli kepada orang kepada sembahyang namori. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua fatih, yang kedua baca ta, yang keempat baca salawat lam ta, yang kelima salam yang pertama, yang rukun, yang rukun kauli watan dibaca, buduh dengar gerau, munya hana dengar gerau hansah sembahyang. Dengar orang tahu, urang kadar hana kau, bek kau. Nah, mudah sembahyang mana yo? Nah modal sabot tu karena orang yang hana ke nepe nak pusuk dah. Nyata ada aliko pak. Tiba dia betul. Allah. Akbar. Benda dengar ke? Mandungku ini walau sampai buka. Ino lang sabong saf nauni mengkludro. Macam raya. Kak, punya orangnya masing-masing dengar Fatihah dong. Merupuk dengar Fatihah dong. Nah, kemudian. Kemudian syarat baca Fatihah, baik gadah tasydid, baik mutukar tasydid, baik gadah tasydid dan baik mutukar huruf. Contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Nak tasydid mana? Iya nak tasydid. Nak tasydid maknanya kepada engkau kami dikala gadah tasydidnya inan mak punya ilmu tajwid hana mendetil ada tempat berbeda antara na tasydid dengan hana tasydid. Iya na tasydid, iya hana tasydid. Itu yang pengaruh ku ilmu agak asal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal iya na tasydid maknanya kepada engkau kami sembah. Dikala hilang tasydid, iyyaka na'budu kepada sinar matahari kami nabaya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang dah jalan. Sirata. Inang balik. Ihdinas siratal mustaqim. Dari subjek ke sin berubah makna. Ihdinas siratal mustaqim. Padahal ihdinas sirat. Tapi ihdinas sirat yang maknanya tunjukkanlah kami kepiting yang lurus. Tidak apa siluk kita yang bau luk bin.
nak tupak pun biar mana? Tak kita. Jadi semua lah pokok gerak aja. Semua purmoh kok ramah aja. Kopi haji ngok-ngok je boleh kalau pagi ni ke. Semua yang kena berjam umrah ke agensi energi. Apakah solat tak memberi benar-benar penting ilmu agama yang kedua wajib penuh ilmu tasawuf. Hai, dengan ilmu tasawuf taturi ria. Kiban tu ria, pada amalan baurang lah. Ria mencekal hati. Long wabut. Nah itu boleh gop long Jumat long jah. Alihnya tak bawa penyakit hati ujub. Ujub hirit atas kebaikan rogodo. Contoh. Malamnya nak dakwah tanya yang majlis nak duk sedekah. Sedekah wajib Imam Pluri. Bodoh bergasian sertuh ke dikira ya Allah. Lo gasian pada hai. Sertuh ke Fatimah kaya Imam Pluri. Hirit atas hadrajuk sertuh yang ujub. Hasud paling bahaya. Tanya nak hasud lebuh dek hadana. Dan amalan gak ada. Al-hasadu ya'kulul hasanu kama ta'kulun naru haqqa. Hasud ipajuk kebaikan lagi apui ipajuk kaya tu. Kibat aku hasud contoh. Boleh kedanya. Tunggu Zulfikar. Dia tepu oleh Lord juga malah hamil hukum hana beliau kampung. Katanya dia kampung hai hau tidak boleh hana kena buat. Lu dengar dia tidak Medan. Kubur tu. Tham tak belum tahu kerja tu. Ha? Yang pasti pergi balik. Hidup boleh rodo gak nyanyi-nyanyi. Ikatnya lampuh belum. Nyang berdepu gak nyang belum motor, drone op nama. Langsung gua boleh Medan, gua kena tembak ini no hai. Cuba sampai op nama. Kemudian motor mau sakit tidak? Yang sakit kan kemudian motor boleh mau sakit tak? Taman boleh dalam. Assalamualaikum. Tuh sakit. Waalaikumsalam. Aku bio. Mau sakit no? Ibu hidup darah namur jauh. Lo dah. Waduh dia sih. Sama lagi orang yang tu je hekak kan tu. Berusaha orang sakit. Lo nak Medan berusaha. Lo nak Medan nak belum motor. Nak motor kalau jeru lo nak minta apa menghaitat. Hana jadi lomcok. Wadah kekil le gure hana jadi harap le. Hana deh kau hana deh. Apa le? Dong sambung. Masuk dong hana jadi lomcok apa jeru. Lomcok fortune tak bekah kau saya boleh 520 juta. Lomcok motor fortune-nya. Jadi ada kucok jadi. Wadah gitu jadi karena bau oleh orang sakit dari komputer ceknya yang gering-gering Arab tupak. Ramai dia pun meninggal di buka jendela dia boleh lemah hekak 4 motor dan budak ana dalam sejuk bilang dan jana tengah bengah nak bawa bulan kahwin 4 motor ku jenut jaga motor ku meninggal itanya nak hasut tu banyak pengah gok blok kolokah tengah sejuk kolokah boleh kuah boleh ilok cok ke sejuk tu nah ngada rumah cik ni kolokah baru menentangkan dia. Pakai urut. Gok janganlah kodoh Honda do pura kebulan dia lah kau berdua. Tinggal rumah sampai ni kahur sampai. Kau baru. Kira dia kau dua tak. Tu bayar dah dia kira tu ku bayar dah. Kerja mak nak dengar umi. Baik udah akar tu nanda, dia kerja high time mata wan. Nah dia bawa tu high time tunggu dah kai bro. Yang putih kami tadi orang tu kerja aku boleh hanti tu pikir motor baru. Yang tu peng kapai jangan dah motor. Boleh ni, menyepeng anak pah ini motor gua beda. Yang kedua lamun ilmu tasawuf dengan tasawuf hidup sifat tawadhu. Apa tawadhu? Merendah diri.
dengan sifat rendah diri lam kampung hana karu itanya tokoh-tokoh sampai tokohan karu bahkan merendah diri menganggap diri kita yang salah orang lain yang bahkan dalam kampung karu Bandung urang kebutoy daw yang natala urang lah kau ngerpromo hai tem sinkron dia masing-masing kebutoy daw Bandung talago talaron raka talaron raka dia dia kami don talaron raka Poh dia macam payah ajak orang kongsi. Assalamualaikum. Wah ni penyakit dia kongsi. Kau tu dah. Kau pernah dia pun dia. Dia kongsi buat dia kau. Kau nak bekat kau boleh melamun dulu. Duduk kan? Duduk pagi si ino, ina nak kau ina promo. Kula kau pagi si long jak kena promo long salah ngelu. Kena promo laron. Pagi si duduk mata aku piu-piu. Kena kau laka, laron, mata uji nak laka, laron, laka. Hai, saya lihat saya, kalau betul betul. Yang pagi kalau pakai ada lebih. Jadi pohon yang boleh pakai rumah. Ya aku. Gara-gara hana sifat tawadhu yang kerja tanya promo yang tu bagi ban. Hak gua lako. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cum dah lako. Jangan orang pura-pura aku lagi ada ini. Orang bibir dia cakap. Dia tak orang belah kaya cakap bahkan. Kulah kau. Hot mai, nalung ayah. Nak ingat 2 bulan yang lalu, apa ayah? Tak mau ahlun bu. Hana tengah jalung tanpa kata yuk pratang tu. Hana tengah jauh yuk pratang, tengah jauh luar jelas kau. Pada benda pada. Dia promo ke akai ayah kan salah ayah. Salah mama. Ada bukan bapa mama macam mungkin ayah tanpa mama. Yang permoh magelak demai kamu ni mana permoh modelnya? Bibi yang betul lebih macam betul. Yang permoh ada je mak dia nak pegah rumah tangga betul salah kat orang belah mana. Nak pengen mak baik karu-karu melako. Salah kita dua orang meninggal. Baik nu pakai ni syarat salah tabah baik karu melako baik yang melako padu. Lako tanya lako padu puncak karu boleh piye tak lako tetap ngai. Ha go. Hai. Jom dia. Kan dia malam orang dah lo pango. Anak dia na. Pokok tu dia tahu. Dia ramli. Ramli dah. Adik Wadarish. Wadari je. Wadari anu abah mak bre. Abah mak je. Abah mak mah tu. Kakak kaluman. Balik mama tak gak nanya. Yang dia tugas rumah tego lah ko baik tanya 4 kuah. Persit ayah maunya apa? Menaruh dah malam buahnya dia pergi. Kerja tego lah ko coro ayah puih ayah. Terus dia ko bukan iya. Paling benar dia puih iya itu bukan cari. Rumah jak ulang dua aja deh. Lo pada putih nak kipas cari. Antum dengar fikir. Lu betul ni dia kerja bobok teh ke pasal nanti ni ke Jawa ke dalam menghuut. Putranya kap pegah menot teh tarik hana habis deh bangai. Kerja mak teh gola ko ling ia jo ik la ko duk sampai urut la ko. Urut la ko la kemah. Bek nurut dekat sakit hana perlu le urut. Sikrap ni gai tu. Betul lagi ni urut. Ayah. Pakai hati dia. Malam dia ayah tu lagi maaf ayah. Mula tu. Ayah. Koprat tak lu terus ayah. Nyo lu pegang pasti ayah marah. Nyo ayah dah pengen aku pegang ayah. Menikre ane kau boleh aku pegang. Aku dah ayah berah. Ayah. Ayah. Lo dah betul ayah aku terliku. Engkau. Nampak jali. Patrik. Lemulun. Kau ulang lo.
Alay ya. Lako yang got gusuk oleh promo. Maaf baklong ampun ba Allah. Data bujit ka sosiru. Nak denang lako lagi ya. Mga talo. Teman lako ino namanan. Murut lokalan hiwajah. Menyuruh yang salah na pegah na telingku. Tak. Langsung lah kotak mati 12 pardon. Magi banti lako yang kat lihat pemaaf rumah klik tu. Ayah bakal klik. Utik. God akai ka. Bakal ayah belum. Bukan depu mereka. Lo lagi kami. Kalau boleh lo ni boleh. Nampak ya. Anjir ingat mah ikut mo. Tama-tama mengaku salah dapat diperbaiki. Menyaman dua pungkoi itu dapat diperbaiki. Gadget mandum-mandum pun mengaku salah, insya-Allah selesai masalah. Bahkan masalah nak clear mandum-mandum putus ide draw betul. Mumpung dia berkolon. Hai mak. Drone mak bahaya dan cacat. Niat buat cukup jemut, jangan lakonnya nak got pasal. Ada okey ni, okey lah okey ni. Tok got ngelakon pajan. Ban mengkawin. Hai lu pegah sama sejak ini kan? Ini sejak awak 18 umur betul. Hai. Bak sama huruf mak mertua. Tuan Fatimah. Mak Fatimah siapa ni? Mak. Fatimah apa ni? Mana? Anak na? Purmo? Sena Ali buka. Nakul le Fatimah mana? Ayah. Nalung nak ke Nabi. So ayah urinang yang pun tamang syurga ada tamang ummul mukminin. Gezeut le Rasulullah anak lo. Nabi urinang tinggal bini kota Madinah yang bernama Muti'ah. Tahu nama? Ya. Nyatanya urinang yang pun tamang syurga le tamang ummul mukminin. Maka bawa tanya mak Fatimah penasaran. Gua rumah Lakaidin Ba'ali. Bedah berangkat jak bak rumah Muti. Gebas Sayyidina Hasan ke mahram. Assalamualaikum. Zu'ud Muti'ah. Waalaikumsalam. So di luar lon Fatimah han Rasulullah. Maka gebuka pintu oleh Muti'ah. Waktu gebuka pintu. Gekalan na Fatimah. Bak jara na ni agam tutup pintu hukum balik. Gekal oleh Fatimah Muti'ah. Pakal tutup pintu hantar kita menglongnya. Fatimah kan halong ditama long hanai din bak lintu pertama uragam yang kan mahram rumah lu temannya Hasan mata ubud walaupun yang mata ubud yang anak agam kan mahram lu singkat cerita mak hingga leuro riwang-riwang baru naidin bak suami Muti'ah urang kelih tamang Fatimah duk di dalam berbincang-bincang dengan Muti'ah tengah pegah-pegah abah gekul le Muti'ah mudah gekul ingat lo sangnya mana gekul mudah Fatimah jiem kaca urawa ilong lako kalau gua kalau long magun taduk je dia adik long jak magun nyan ban kadam lako guplung rekod ke magun gerpang pam geridang itu meja gu dah drog jak mana le gu mana gu solek drog ya masya-Allah bertih lega mati oleh Fatimah mai kulangan anak orang jangan sehingga dia belagak ada duduk laut lain dengan Fatimah tinggal duduk Fatimah hak gua lah kau geplu bagah-bagah kebuka pintu yang pertama diminta sama suami bukan apa yang dibawa pulang tapi pahala gecok jarok hanya hai itu bahan cocok lagi kamu tuku kabel tahu cocok gigandeng jarang lako kan dia roh lagi dia aja mun gigandeng lako sampai dalam ceritanya yang kepegah gitu mano lako
Gua tamang lakau dalam gua semana gua busuk bajai ni tu, gua lakau meja makan gua bubu, bahasanya cuba kasihnya lembut, gua cok umput gua bubu, cok ia dalam gerah dalam lakau. Lo yakinnya. Urinam kamu mandum namunan. Orofon si orofrenjo. Halnya pakai oh, dia buat. Ada mai, kacau jando ina bulan jauh. Kuala kau, nekem. Kau kelah mana hunci semua macam. Nanti kadang kau jauh buka. Kau kedua kalau ada. Ya buat semua ngelakau suwon orang beram. Nyan keduk ke pengalakau kepada ulir kepada pulakau kemudah mutiah kecok awe bahasanya. Wahai suamiku tercinta. Nyompak awe andai kata ha senang dan ngerti kalau atin maka kalau nyong kaya nyong nepoh lo. Abu tanya mak dalam dikira. Kamu nak buka abahnya rumahnya. Terjadi nak permoh lagi mutiah itu mana wadah ibu sok kerja ibu bu ikadam kabel besar tiba-tiba itu kaya ibu poh doa poh. Han kat nongnya lagi yo. Ada lain juga aja. Kita wow semua kantong lagi semua. Ada mai, apa aku banyak ni apa nongnya ni ba. Kantong na rumah kagum dah bro. Tapi kau ini kampungnya, orang kampungnya insya-Allah di kampung kau ni. Maka mertua kun Fatimah wajar ayah nak mutiah tuhuni syur. Lo tanya, drone mak dah wajib tuhuni syurga. Hana pun menumpah syurga mi hana libalako. Walau lako don hana peng gaji le don. Walaupun lako don hana mu'ah. Haya don lako le boneng hang ikling. Kribo syurga ia dapat lagi kribo kan. Hana pun menumpah syurga mi hana libalako wajib taat lako. Seorang istri yang solehah, kepegahan Nabi perempuan yang solehah sesudah akad nikah apapun akan dia lakukan demi membahagiakan suaminya. Yang pentinglah kalau bahagia, dumpulah kubut selama hana maksiat Allah itu perempuan yang solehah. Dia pegah-pegah dah solehah. Menyalah kau berapa rumahnya. Ibadat dia hendak kau ada mai wajib yang wajib itu kadang dah kawan, kadang dari ujung kaki sampai ujung wajib. Hotel main lalu ayah tercepet mun ya wajib cepet. Tengah magul kubah magul cepet mun. Ayah contoh kumul macam kepelain hari. Contoh kumul macam tu. Kiaskan olehmu. Hai hotel lalu ayah tak gosok wajib le si akhir boh jet kun akhir kan apa. Dia kau mufum. Gosok wajib rah wajib ya. Pernah tabun bu bukan kewajiban pokok dari permoh. Kupui kubur dari permoh iban turon. Nak minta rezeki. Tekedi tiga-tiga daripada air bunga. Hana mata bu baik kubur ngehron. Yang kerja budak dah kubur nyok kelebihan kamu tumpu. Kamu tumpu nak tak manja kai tagun pajau hai tagun rom karena biasa muplung tol budak dia nyampuk dah ha budak bunga mana ni anak budak mungkin lelah budak tak gurau bu nak bopol mencang-cang muncul pada gurau nyan kelebihan kamu itu kelebihan laporan berat dah ayo pak kamu mau tu mula nyan gurau dia pegang pada nabu ni budak nak sok wajah ni kau sok wajah bek ni pun ngehron ni lipat wajah ni kalau kau nyak sok nyak ni tetapi kan hari ron hana ija hana thai tu, tak ada lagi no. Lo pun tak mesti kau ke lo hai tem kau thai. Hai tem dah pun mula dah hana. Cuma ada yang balik. Duk nan la koi ni cha peng bu hai dah pun pasti bu dah. Dia kerja teh hana kita gon bu be bonge, tapi perumoh tak gon bu lah kau. Perumoh rak bajalah kau ingin membantu suami dalam mencari nafkah dan yakin ne tempo buat depi surga bonus dari Allah Taala kedon. Tapi lo rasa hana wina lagi nan orang yang kita gon nyala abu lo buka andai kata wina le lahirnya no lahirnya pulang nanti tu tapi hana sokut hana dah hana terus hati lagu nada kerja abu doa budak rumah tangga sabah konsep saling pengerti lako mengerti hak promoh mengerti hak lako hidup saling melengkapi istri punya kekurangan dilengkapi oleh kelebihan suami punya kekurangan dilengkapi oleh kelebihan istri dinamika promoh upah 100% tandarang promohnya si urus hasil akal dan kerja daripada itu urus hasil akal ha pepek udah topik itu gak terawai
Urinang nama saya hak di bulan juga. Dia maklum, tekok masa hilapnya muka dah kayak bau kelumuk. Kan mungkin heteron kemudian kok kakek baik. Maklum betul, nek pakai kakek-kakek. Pakai muka-muka lihat, pang itu ada gigi tu. Kursi tu biar tu. Yang ni insyaAllah, pulang malam-malam Jumaat, pohon dua usaha tahu kan dia ayah, anak dua. Banyak kejut, baik dapat baikku. Ada betul, urinang saya akan itu tekan gulang kata tu. Karena anak saya belah anak udang-udang ni. Kalau buka jamun, hidung nak elak kulon. Drone nak lelek-lelek, dah lah anak-anak yang mengelawak. Tanda anak kaya, dia baik dapat baikku, ngurus pada ngurus nak kaya. Urinang makhluk yang lemah. Urinang makhluk halus. Jin. Mak datang jin boleh Anda harus yakin. Kami laki-laki kami bisa hidup tanpa dirimu wahai jin. Update status, like and share. Ada jin juga. Bukan wala bahat kenyang boleh buka. Minyak pengen mak bahagia rumah tangga nak pupuk saya macam. Ada kesimpulan leucok dalam cerita Mukiah. Ada haik nak pupuk nak senang aku. Yang pertama nak pupuk mata aku. Jangan lupa tanya, orang yang beramai aku. Urina kita jaga pak nak fikir tidak klik lah. Sa'altuka ya Ghaffar afwa wa taubata wa bil qahri ya qahar khud banta ayala. Baik untuk mengklik dengan kau tak bersuri. Yang pertama tugas lawan nak buka mata kau. Yang kedua necut aku, yang ketiga necut aki tahu saja. Kiban makna buka mata kau, percantiklah dirimu secantik-cantik mungkin hingga suamimu buka mata buat wanita lain. Nak lakoran on burnun saja. Okey dia burnun saja. Tegak ni go, tinggalkan ni dah. Tegak perumah go, langsung tua perumah. Memang bandar berkahwin dengan dua buah anak hari mu pilih. Tegak bilang hek, tegak perumah tak mahal. Kemudian Honda ya Allah. Orang membaca. Boleh. Oh, kalau hari ini mati mempon. Daktar rayanya muka-muka lebih cakap ni. Hanu batik cip lagak do semua kat. Lagi mungkin hei gua lakop lagak do. Dan lagi nanti kira-kira lakop gua pohon dia. Ini dengan saya buka lagak. Buka-buka putih pakai lip duk bak lah rumah lagi ni. Doa gua lakop sudah Honda. Tu tuan. Orang tak. Ada ayah. Malah tak ada apa. Lompreh lawan. Itu yang tu juga. Nanti mana dia kita berhenti je. Berhenti je pakai aku bima dah. Kau garang tu. Nanti dia peluk tonyo boleh kan. Tak mumpunkan lagi ni yang selingkuh. Yang kedua, tugas perumah cut aku lakau bicara magun. Ursau inang magun, nak kuah dagun, nak ber dagun butok anak kuah, ucap kondong wit belum. Ucap kondong. Assalamualaikum, tetap ke Waalaikumsalam suamiku. Alakok hana kuah apa tetap ke. Itu lakok hana rezeki ayah nak salah. Itu yang penting ayah kata oh koprak kena lo. Kau nak kau gak lakok sampai rumah gua tadi. Jadi nanti mau sih. Itu lakuk macam orang nak kuah ayah tenang mama dah masak. Kuah pucuk kundung tu rumah. Manhan mangin ayah kambing bak-bak macam mana aku mangin. Yang ketiga tugas rumah tu akhirat kau apa makna bermanja lakuk. Bermanja. Baik itu hak kau tahu. Au si dia ke masih dia ke baik. Yang malamnya doa-doa wah suka lagi. Ai on. Nalo. Nede kau ni he. Nade nak ni jamun. Pakai tang leke di bawah kampung dah. Pakai tak ke pun oi kau lah. Kitanya Kitanya yang muda-muda tinggal bunga lakau hoi jak semua pun jok kitab jom jaro. Hoi jak lakau jak konto jok tat. Hoi jak lakau jak ulang jok jatuh. Jak ulang poh jok perang. Jak ulang ot jok kawi. Ha itak lakau betul Honda. Bet dia lupa oh ku jak apa belum.
Paku dah saya. Baik itak rokok, itak jauh jauh. Ayah, hati-hati bak jalan boh. Doa mamak menyertaimu. Dia dengan sebuah hendang fikiran, ya Allah. Leplo tu nak berkahwin, ya Allah. Pakan tunggu nak idadat. Golam truk kantong pada hendang kita gua. Tinggal aku belum meninggal. Pemanja dia tinggal duduk rumah, laluan kamu di kalah anaknya. Mak jarok ke lagu. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari. Kira-kira laku oleh semayang tinggal menegur ke lagu. Insaflah wahai manusia, jika dirimu ternoda. Ya kan itu belum apa lagu ni. Kasih truk lah dekat bro akai betul bujuk dia orang gayo. Lagi riung pun. Bila Israel datang memanggil, insya-Allah habis lagu menengai. Wa ba'sa taqwa wa akhirat hai berkah, sedekah jariah ilmu manfaat, yang kedua doa anak yang sah, hai dan kale do pegah le sai na ali au qanaah bil jahli, gara-gara hana didikan agak natong nang doa anak nang saleh na saleh ka belum pakan hai dan saleh nang doa saleh raya bakalah saleh nan cetak pegak bohlu Bawa mana merdeka tupung saka Neka pu Neka soal cetak bohlu Neka pertama nak open Wadah masak lukun kue bohlu Bahan-bahan bohlu Neka pertama nak cetak bohoi Wadah masak bohlu ku bohoi Ada yang buka oi Dia siap tambah kubur Cetak je ku bohoi Hanya ku bohlu Gara-gara salah cek Dia kejit milih awak Anak salah Dek cetak lah cetak salah Pak cetak salah Pak bau cetak salah Buka dulu Pak cetak salah Selimum Pak cetak salah Muli mesra Lam dah ada ayah min cekrun payah pasti lo libo udah titi lamati dan sebagainya nyan kenyan tempat menciptakan anak menjadi anak yang sah ya juk beranak nandeng baik le na fikiran jamun awak jak berhana masa depan manyan anak don yang kali kuliah kawannya pang ke depan alhamdulillah aku sekakak akper jino sekakak kerja pakai mas nah lagi badam putih kerja mumpung masa depan napeng napak gaduk napa taik mah tunggu pai ka dia mah ya kerja ni ingat abang jamun bubulala ungkot bucut sikula benar akhirat dan tuntut bubulala ungkot bucut sikula benar akhirat dan tuntut jak pula baik pengut legok jak buat baik pengut apai jak mula baik pengut legok jak buat baik pengut legok menyetajak fikula tak cohana tajak ber tanya handi pengut legok tapi kado pengut gop menyang tajak betok-tok hana jak sikula tanya hanta pengegap tapi kado tun pengut pak gap akhirnya jak buat ada mak ya juk ada kuda jika ada tungku nyopat mak yang udah usaha nama alhamdulillah rezeki bila Allah goreng katanya nanti berkusyah katanya tuku tarmi dihasa beliau juga aruh ke ibu merawat masjid Abu Buraim nyahana tidak berrepok dari umumnya goreng katanya tuku Zulfikar juga orang terpakai dalam tokoh Bini Jaya nyahana tidak ber dari duit tuku syukurullah nala YouTube berkaya apa dia nak kaya apa ikan nak berbuku dah kamu mak dan kerja baik pegah awak tak ber hana masa ada cikalan abu-abu ulama-ulama abu kudanya abu di kuta hana mudumboh betul geremo Ford putih nak expander nak Innova Reborn abu tu belah di Fairfire CRV na geremo Innova na geremo ayah top jenis Alphard abu mudi Alphard na sedan BMW na abu di Arongan Fairfire abu payah pasti Mazda Legoser
Ya Allah ya Rabbi, aku syukur apa dah. Tak buruk draw bila katanya. Dan maklum tuan malamnya lagi yo hana pernah lo lupa lo tuan lagi yo hana. Lo kau kaya. Iya lo urung laut, maklum rumah urung biasa hana pun. Iya lo dia sebuah budaya musim jauh laut urutut. Ujian rak angin badai pun kementar rezeki serta mengkelur waktu. Tiap Jumat kirim keluar ke birin, lo jabut di birin mak cukup pek mak keluar. Hana lo bayangkan lo motor, hana lo bayangkan lo buka rumah keluar, hana lo bayangkan kali lo kawin dari tak pernah ku bayangkan demikian. Malah gekal lo kampung lo syukur ke elok kayak apa kayak kula dan ale. Pula dengar nak kayak apa nak kawin hana buat kacau elah dan ale kerja. Sebab tu bayangannya hana jadah dia tu. Lo jak buat si chon wa chon le chon mai ku dah tu le. Kok baik mak. Waduh. Apa dia pun teman bubu. Le masa aku dah cak aku dah boh puno pingat tak cak benda dah boleh perlu agak kongkot. Aku raya cak bubut kongkot. Jak bak kantin mi gelah rubuh tumpuk dah pingat. Pijut ruut. Agak reply kau dah. Lepas play menggila dia. Sehingga mak mertua long belakang kampung hang biwa dah ya. Gekul dikret dah long ya kawau kampung kawau rumah long kawau rumah mak. Kami cama lagi kami dayah lagi. Pak depan kita itu luar tu kan. Hingga gaput long duk dayah mak long je kecil dikit. Nyan cuma tanya lale. Terus buat bunga polapan ajak bicak mana miet, bunga bicak mana miet. Ada yang awak kedai baru, dia rumah baru mereka bak pesta mereka jalan air rujuk. Tiap orang dalam seminggu yang hana yang mereka 2 orang. Tiap orang mereka lagu bahpen sampai gaput dah emang lah 6 dah rujuk. Long blow Honda terus. Long ke dikira ya Allah. Pekehnya jawaban lah kitab ta'lim alladhina jahadu fina lana dianna semulana. Urun yang sungguh-sungguh pada jalan dan urus rezeki dia. Ngalung tak kuliah pada Aceh ya Allah. Honda mak ibu tapi lo belum Honda terus hayal lo bunyi. Sampai orang kalau motor ke luar bawah. Orang yang pun belum motor ke Honda Figara. Warga 5 jauh play muda. Warga kurung dah belum motor Figara warga hebat. Walaupun tok rendah lembangga. Warga hebat plat hitam atas roh. Anak drone motor Fortune plat merah tago. Ya kejut mak ni ajuk anak udah. Baik udah awak jabut hana masa alhamdulillah walaupun di perang legok hana masa depan Aceh yang gelong-gelong 20 negara. Subulus Salam dan Singkin. Lain kabeh rata lukik belabuh rata lukik jehlatan kiut sama kerumon dah habis lukik dah. Udimu Aceh temia rata lukik habis dah pakan berkat jabut. Hana lo jabut sama mudah mui merdu hana bebudak. Anak dia banding anak kedua dia jak pula S1 6 kali lah. Ini hana bewe. Igo sama tempe ya Aceh kabeh bila. Kerja baik pegah-pegah awak jabut hana masa hakikat masa depan nak pui pajuh nak paidu. Mak mertua nak juk anak budaya. Yang agam bujik ketuku agam, yang inang bujik ketuku Mau bemu mana? Ketuku inang, hanjit ketuku inang, je inang tu. Nah awak nak minta lagu. Adalah. Boleh buat berapa dah awak lagu. Dia minta awak minta duku nak cara apa tu? Lagi orang awak ke engkut, nyat engkut ikap mengerumpun. Menyat umpun gelang kok kerup. Yang umpun gelang hon aja pak kawin mulu. Hai kap. Ni awak ni engkut cok cami hibah bagure uta tu. 5 ton ni kita keruh hak dua kibang kakak. Alhamdulillah mak kak buat mahali ikannya konanya. Nah segala agak kalau mak gitar tu. 7 ton ni bagi banyak. Alhamdulillah mak. Tengku orang jali. Apa kan? Pegang lagi leu. Tanda kekak dekat insya-Allah kampung-kampung mau tunggu. Kudubah raya 2022 Tunku Zulfahmi. Orang kampung nak turi dia menikah balik kota tu rayanya lalu kampung. Orang tanya Pak Don, "Hai kak, ya kudubah yang tahu deh." Komandan mulut ya Allah ya Rabbi nak turi ya. Nak kau fitri dah. Tenang puan. Mula-mula kecil ni dan. Dia merupak melintas tu kata bayar. Bulan follow wa kampung Fortune, bulan kedua Fajro, bulan kelak Cherfi, bulan keempat apa orang tu orang mau. Wah dah kilo dia mu. Ide lego, saya dah ulang. Mari orang panen nak, saya dah.
mereka berhadapan. Lagu itu kita bayar. Kejadian maknya aja, anda udah ada mak. Pulau mak kadang-kadang anda merupakan minta duku ya Allah ya Rabbi. Suami nah nale tinggal di darat apa rumah iwo tuku rumah silapeh melintas silapeh kadang ulama. Ya Allah maghrib jamaah sama-sama melintas dari mudu. Dibaca Fatihah melintas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Latih. Kula nga sa ulan din daw. Kupo nga ni lo baka nga daw mo daw. Banggalan lihat tumayang melinte baca doa mak tuan kan nakam dengar doa minten. Hana. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجدتنا ولشيخنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمتعلمنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم اختم أجلنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا مولانا بسوء الخاتمة اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى طلب علمك وعلى معرفتك يا رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم إنك على كل شيء قدير يا الله يا سلام سلمنا والمسلمين يا الله يا غفار اغفر لنا والمسلمين يا الله يا رحمن ارحمنا والمسلمين اللهم اجعل توبتنا يا الله توبة مقبولة اللهم اجعل توبتنا يا الله توبة نصوحا ولا تجعل توبتنا يا مولانا توبة مردودة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Berakhirnya doa laku merintah yang tadi. Berakhirlah doa. Mak berdoa urus syidul lebih kurang 2 jam setengah. Kedengar dari lebih kurang 10 menit 2 jam setengah. Bahasa Nusantara kem akan kuat. Bono perkataan saya nak Ali baru sabah berbuka. Put boh tu tahun dah jauh berbuka. Mak berdoa miaman. Allah mengatam. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama tamu kadang tamu talawut berdoa. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu ala nabi sayyidina Muhammad
sahbihi ajma'ina. على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.